Dalam dunia fotografi, kamera umpama berus lukisan, manakala jurugambar umpama pelukis. Stefanus Abel, seorang jurugambar yang berasal dari Keningau, Sabah, telah mengabdikan dirinya dalam bidang fotografi lebih 10 tahun lalu. Saya dah terbaca tentang pelancongan berasaskan community yang melibatkan orang-orang kampung. Dan saya sebagai seorang usahawan dalam bidang pemasaran digital dan fotografi, mungkin saya boleh membantu kampung ini mempromosikan produk mereka melalui lensa kamera saya. Pelancongan berteraskan komuniti merangkumi 6 prinsip utama, iaitu penglibatan, sensitiviti budaya, kemampanan alam sekitar, manfaat ekonomi, menghormati hak asasi manusia, pendidikan dan pembangunan kapasiti. Sektor ini mampu memberi pendapatan tambahan untuk komuniti sekaligus berupaya mengurangkan kadar kemiskinan serta mewujudkan kualiti hidup yang lebih baik di kawasan luar bandar. Pada tahun lalu kita menerima 3,124 pelancong ke Sabah, di mana 1,2 juta adalah pelancong antarabangsa dan yang selebihnya 1,8 juta itu adalah pelancong domestik. Dan yang mengunjungi kawasan luar bandar, pelancongan di luar bandar hampir daripada 270.000 dan kebanyakannya ini adalah pelancong domestik, ada dari Semenanjung yang datang. Ada juga antarabangsa dari Brunei dan beberapa negara lain seperti negara China, Hong Kong, dan Brunei. Jadi itu menunjukkan bahwa ada potensi pelancongan luar bandar. Stefanus merancang untuk mengembara dari Kota Kinabalu ke Ranau. Destinasi pertama adalah Kampung Darau Inanam, hanya 10 km dari Kota Kinabalu. Ketibaan Stefanus disambut oleh Ketua Kampung Darau, iaitu Jati Ejan, dan anak muda kampung Faris Muhammad Fikri, yang juga merupakan pengurusi operasi bagi aktiviti pelancongan di kampung ini. Jadi kalau kita tengok sini peta ni daripada jeti utama, dia akan menyusuri Sungai Darau sehingga ke Muara Yayasan Sabak ataupun PPNS sepanjang lebih kurang dalam 5.6 km. Oh, jauh juga lah. Jauh juga. Stefanus terpesona melihat keindahan alam semula jadi hutan paya bakau Darau yang redup dan suasana eksotik. Hutan paya bakau seluas 30 ekar ini dibangunkan masyarakat Kampung Darau menggunakan kapasiti mereka sendiri dengan bimbingan daripada Jabatan Pelancongan dan Kesejahteraan Masyarakat Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Penglibatan komuniti secara puratanya untuk setiap aktiviti itu lebih kurang dalam 20 hingga 30 orang setiap masa, sebab kita punya ahli koperasi pun lebih kurang dalam 40 hingga 50 orang. Jadi ahli koperasi ini dia juga sama kru Darau Wetland. Jadi setiap aktiviti yang kita jalankan, penglibatan kru ini memang kita galakkan untuk join lah, walaupun secara kasarnya secara sukarela, tetapi kita memberikan beberapa komisen ataupun allowance lah. Oke. Pastikan dia lurus. Penat lelah komuniti Kampung Darau memelihara ekosistem paya bakau yang menghijau sebagai destinasi tarikan pelancong berbalas apabila mendapat penghargaan khas alam sekitar pada Majlis Sambutan Alam Sekitar Negara 2024. Pada tahun 2024, kedatangan pelancong dianggarkan hampir 1,000 orang, dan daripada 900 orang tu 70% daripada luar negara, manakala selebihnya daripada tempatan lah.
Di Darau Wetland, pengunjung boleh menikmati ataupun boleh merasai keindahan hutan Paya Bakau di samping beberapa aktiviti yang aktif kita jalankan, antaranya river cruise, kayaking, demonstrasi daripada tradisi Bajau Sama, dan yang paling popular sekali di Darau Wetland ni antaranya ialah tree planting dan seedling Paya Bakau. Ekor pelancongan Paya Bakau Darau terus melangkah ke hadapan apabila jeti pelancongan telah dinaik taraf. Jeti yang siap digunakan pada tahun 2022 ini disumbangkan oleh Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah atau KEPKAS dengan peruntukan bernilai RM250,000. Pelancongan berasaskan komuniti bukan sahaja mampu menjana pendapatan ekonomi, malah ia juga berupaya mengurangkan impak negatif pelancongan terhadap alam semula jadi dan seterusnya mencapai pembangunan yang mampan. Destinasi Stefanus seterusnya ialah Kampung Bambangan Lama Tamparuli. Halo, Senangan. Halo, Hai, selamat pagi. Selamat pagi, selamat datang ke PRBL. Di sini, Stefanus berjumpa dengan golongan wanita yang gigih dan kreatif menerajui pelancongan komuniti di kampung mereka sejak tahun 2018. Ini terbukti daripada pembuatan 6 buah rumah inap desa yang disediakan di pinggir sungai. Semuanya hasil tangan wanita dengan menggunakan sumber hutan di sekitar kampung. Selain menggunakan dana yang dikumpul daripada komuniti, kebanyakan fasiliti di tempat ini juga disumbangkan oleh pihak kerajaan seperti bangunan pejabat dan atap kantin. Setakat ini, Pusat Rekreasi Bambangan Lama telah menerima grant 20K dari Sabah Tourism Board untuk membina pejabat pendaftaran yang telah kami gunakan sebagai pusat pendaftaran bagi pengunjung di sinilah. Dan juga kami ada mendapat sumbangan gong dari Adun N15 Kulu, yaitu Datuk Jonison Bangkuai. Dan juga kami telah mendapat sumbangan pembaikan atap kantin. Selain itu, Pusat Rekreasi juga mendapat impak ataupun kebaikan dari sumbangan-sumbangan adun untuk kampung seperti mesin rumput dan juga lampu solar, yang mana mesin rumput tersebut kami akan gunakan ketika gotong royong di Pusat Rekreasi Bambangan Lama. Sesuatu yang menarik di tempat ini ialah pengunjung boleh melawat kebun sayur berampiran dan belajar tentang tanaman tempatan daripada penduduk kampung yang mesra. Pengalaman sebegini seumpama kembali ke alam semula jadi, meninggalkan segala tekanan di bandar yang bingit dengan bunyi kenderaan. Di sini segalanya menjadi tenang, putaran masa seolah terhenti seketika. Semangat kesepaduan komuniti Kampung Bambangan Lama membuahkan hasil apabila Pusat Rekreasi Bambangan Lama turut disenara pendek untuk akreditasi Standard Pelancongan ASEAN 2024. Berat hati untuk meninggalkan kampung yang indah dan penduduknya yang beramah, namun segala kenangan manis yang sudah terakam ini jadi pengubat segala kerinduan. Lokasi seterusnya ialah pelancongan komuniti Kampung Minangkop yang juga terletak dalam daerah kecil Tamparuli. Pelancongan komuniti di kampung ini telah bermula sejak tahun 2017 dan memberi peluang pekerjaan kepada 95% anak muda sekaligus mengelak penghijrahan mereka ke kawasan bandar. Salah satu keistimewaan dia kami punya trail lah, yang kami ada
7 waterfall semuanya. Sebenarnya lebih, cuma yang kami buka setakat ini ada 7 waterfall saja yang boleh dicapai melalui 4 package lah. Perjalanan bermula dengan kenderaan sejauh 1.3 km diikuti dengan laluan merentas denai hutan yang sesekali mencabar kekuatan fizikal pada trek mendaki. Air terjun pertama iaitu air terjun Kionok. Tidak berapa jauh daripada air terjun ini adalah air terjun kedua iaitu Piolungan. Umpama sebuah lukisan di atas kanvas, sungguh menakjubkan permata alam yang tersembunyi ini. Kesegaran air terjun Piolungan ditinggalkan untuk meneruskan perjalanan denai hutan menuju air terjun ketiga iaitu Muruk Turuk. Terkesima dengan keindahan yang tersaji di hadapan mata, tidak heranlah lokasi ini digelar syurga air terjun. Sekitar kawasan air terjun Muruk Turuk ini, komuniti kampung telah menyediakan pelbagai kemudahan seperti pondok rehat, mini kantin dan tapak perkemahan. Untuk bantuan dari kerajaan, masa kami mula tubuhkan tempat ini dulu, kami dapat bantuan daripada adun kami lah, Datuk Johnston Bongkuai, untuk membersihkan itu jalan raya di atas tuh untuk pergi sini. Sabah Tourism Board juga ada bagi kami bantuan dari segi keuangan selepas pasca Covid itu hari. Dan yang terkini awal tahun ini kami dapat dana daripada program Madani Sejahtera Madani sebanyak 100.000. Peruntukan yang kita terima itu yaitu hampir melebihi 100 juta ringgit. Itu lebih kepada pemasaran. Pasal kita menyertai roadshow di luar negara yang memerlukan peruntukan yang agak besar. Dan selain daripada itu, ada juga infra kecil lah, seperti kemudahan tandas, kemudahan signboard, pelancongan itu, dan keperluan yang lain. Tapi dari segi keperluan infra jalan raya dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab kementerian yang lain. Tetapi kita boleh menjadi pemudah cara. Jadi kita boleh maklumkan pihak-pihak kementerian itu. Pelancongan komuniti Kampung Minangkop telah berjaya merangkul anugerah inisiatif pelancongan komuniti terbaik kategori luar bandar pada tahun 2019 oleh Perbadanan Pelancongan Sabah. Pelancongan komuniti ini juga turut disenarai pendekkan antara 3 pengendali produk pelancongan luar bandar Sabah untuk akreditasi standard pelancongan ASEAN 2024. Memulakan sesuatu projek ekonomi desa bukan mudah kerana setiap penduduk pastinya mempunyai idea dan pendapat masing-masing mengenai potensi kampung mereka. Namun selagi ianya didukung oleh komuniti yang bersatu padu mahu melaksanakannya dengan teratur, pencapaian dan keberhasilan projek ekonomi yang telah dimulakan itu pasti akan menenggelamkan segala perbezaan pendapat. Semangat inilah yang menjadi antara teras kejayaan pelancongan komuniti di Kampung Sinisian Kundasang melalui penyediaan kemudahan penginapan yang dikenali sebagai Walai Toko bermaksud rumah kita. Kalau dilihatkan pada permulaannya, sebelum homestay ini diwujudkan, kawasan kampung ini, petani-petani adalah pilihan dan perniagaan utama mereka. Dan selepas itu mereka mendapat pendapatan
tambahan apabila diwujudkan homestay. Dalam homestay ini kita mewujudkan pertama penginapan pelancong sendiri itu, dan seterusnya diadakan program homestay. Program homestay ini merupakan satu pengalaman yang kami tawarkan kepada pelancong-pelancong. Seperti apabila mereka datang ke sini, kami akan membawa mereka ke kebun-kebun sayuran tanah tinggi, di mana mereka akan diberi peluang untuk menjadi seorang petani di sini. Program Inap Desa adalah satu mekanisme yang tepat dan berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup komuniti yang kurang bernasib baik di kawasan luar bandar. Bantuan pembangunan menjadi teras kejayaan program ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pelancongan Sabah, Kementerian Pelancongan Malaysia karena banyak membantu kami. Mereka telah membantu kami untuk memasarkan dari segi pemasaran di dalam dan di luar negeri. Begitu juga dengan infrastruktur yang ada di sini. Pihak Kiptas ada membantu dari segi load parking kepada pelancong-pelancong seperti ada di sini, dan signboard. Penyertaan komuniti setempat dalam industri pelancongan penting kerana budaya yang dimiliki oleh komuniti tersebut boleh dijadikan sebagai suatu produk atau daya tarikan pelancongan. Keesokan hari, Stefanus meneruskan perjalanan ke destinasi akhir iaitu Bonbon Kampung Marakau, terletak kira-kira 2.5 km dari Pekan Ranau. Produk pelancongan komuniti di sini difokuskan kepada aktiviti bonbon atau tagal ikan. Tagal bermaksud jangan atau ditegah dalam bahasa Kadazan Dusun. Sistem tradisional ini berfungsi untuk memelihara hidupan akuatik di sungai, menjaga ekosistem dan mengawal aktiviti penangkapan ikan agar sumber ini berterusan untuk generasi akan datang. Para jenis ikan yang ada setelah kita jaga sungai ini sehingga kini ada 50 spesies. Paling banyak adalah ikan pelian ataupun ikan kelah. Yang jinak sahaja ada 8.000 ekor. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak kerajaan, terutamanya Jabatan Perikanan, karena begitu komited untuk membantu Tagal dalam pembangunan. Bukan setakat tunjuk ajar dari segi ilmu, tapi juga dari segi pembinaan beberapa pondok lihat, tandas. Selain daripada jabatan yang saya sebutkan tadi, saya akan sebut juga agensi pelancongan. Sabator Zambud, karena setiap tahun menjemput kami untuk mengadakan promosi tagal ataupun pelancongan di dalam negeri ataupun luar negeri. Bantuan dan sokongan yang diterima telah melonjak ekor pelancongan tagal ini lebih produktif dan seterusnya menggamit lebih ramai pelancong. Selain daripada manfaat sungai ini setelah kita jaga, dia juga memberikan satu kejutan yang besar bagi kami. Bila mana tempat ini menjadi tempat pelancongan dan memberi kesan ekonomi, terutamanya di penduduk sekitar. Selain daripada itu, memberi peluang pekerjaan yang ramai. Kerajaan Negeri Sabah melalui Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar serta agensi pelancongan di bawahnya sedang bergerak agresif dalam meningkatkan perkhidmatan pelancongan di negeri ini melalui pelbagai inisiatif.
suatu hari nanti kita boleh angkat pelancongan luar bandar ini peringkat antarabangsa. Sudah pun dimulakan ini di London melalui World Travel Mart pada bulan November tahun lalu. Dalam bulan hadapan ini kita akan ke Berlin di Jerman untuk melancarkan apa yang kita panggil Explore Sabah. Ini sempena dengan persediaan kita ini tahun melawat Malaysia 2026. Kita berharap pengusaha-pengusaha pelancongan luar bandar ini terus berusaha untuk meningkatkan perkhidmatan. Ini penting, sementara kerajaan berusaha membantu dari segi penambahbaikan infra, kemudahan asas. Tetapi pengusaha itu sendiri harus mengambil inisiatif untuk mempertingkatkan perkhidmatan mereka. Bantuan prasarana telah disediakan oleh pihak berwajib. Keringat komuniti kampung menyimpan pelbagai harapan untuk kelangsungan hidup. Gambar-gambar ini saya ambil bukan sekadar untuk seni, tapi juga sebagai cara untuk menghargai usaha manusia dan juga cara untuk mencintai alam sekitar melalui lensa kamera. Bila sampai di kota Kinabalu Sabah, jalan-jalan di bandar sampai ke daerah, limpasi aki, limpasi odu, senyum-senyum. Mula-mula kau akan bingung, lama-lama kau akan faham senyuman Sabah. Mari kita semua